Apa benda ni? Kes tangguh lagi Anwar Ibrahim. Kalau anda benar, teruskanlah pembicaraan. Jom kita layan pendedahan dari sidang media daripada Tuan Muhammad Rafiq Rashid Ali. Beliau adalah peguam kepada Yusof Rauta. Korang tonton video ni sampai habis. Kita telah baru selesai sidang pendengaran permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku perayu dalam kes ini terhadap Yusof Rauta bagi satu lampiran, iaitu lampiran 3. Apa dia lampiran 3? Lampiran 3 merupakan permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memohon satu penangguhan kepada perbicaraan yang telah dijadualkan pada 16 Jun 2025 sementara menunggu pelupusan rayuan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap keputusan Yang Arif Rosmawa Rozain minggu lepas yang telah menolak 8 soalan undang-undang yang dikehendaki dibawa ke Mahkamah Persekutuan, antara lainnya untuk kekebalan, antara lainnya untuk mempertanyakan sama ada seorang Perdana Menteri itu perlu melalui beberapa fasa stringent protokol sebelum boleh diteruskan kes terhadap Perdana Menteri tersebut. So Mahkamah Tinggi minggu lepas telah tolak. Datuk Seri Anwar Ibrahim satu hari selepas itu telah filekan rayuan, dan hari ini kita telah hadir secara sidang video Zoom di hadapan Yang Arif hakim-hakim Mahkamah Rayuan, 3 orang hakim telah dengar permohonan untuk satu penangguhan sementara, tidak teruskan dengan kes pada 16 Jun. Dia nak dengar dulu rayuan sebelum boleh teruskan ataupun tidak, itu kita kena tunggu rayuan. Rayuan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap 8 soalan yang telah ditolak itu akan didengar pada 21 Julai 2025. So hari ini Mahkamah setelah mendengar pihak-pihak berhujah, Datuk Seri Anwar melalui peguamnya telah berhujah bahawa penting untuk dipelihara, jangan adakan bicara sebab mungkin persoalan ni akan jawapannya berlainan daripada hakim Mahkamah Tinggi. So dia minta supaya ditangguhkan perbicaraan. Kita pula menyatakan bahawa 8 soalan itu adalah soalan-soalan yang akan gagal. Rayulah macam mana pun dia akan gagal. So kita minta supaya jangan diadakan penangguhan, diteruskan juga 16 Jun. Setelah mendengar pihak-pihak, hakim-hakim Mahkamah Rayuan telah bersetuju bahawa perlu diberikan penangguhan sementara sehingga 21 Julai, minta maaf. So maknanya apa? Maknanya minggu depan 16 Jun perbicaraan tidak akan berlangsung. Maksudnya rayuan akan didengar, tapi sebelum itu 21 Julai akan ada permohonan penangguhan lagi sekali, sama ada perlu tunggu pelupusan rayuan ataupun tidak. So itu yang berlaku hari ini. Kita telah pun menghujahkan, antara lainnya kita berkata dan kita berhujah mengapa lama sangat ambil masa untuk datang ke mahkamah untuk 8 soalan tersebut, sedangkan tarikh-tarikh perbicaraan untuk kes Yusof Rauta Anwar Ibrahim ini telah pun diketahui semenjak 6 Jun 2024, hampir setahun yang lepas. Perbicaraan adalah pada minggu depan, dan kita merasakan bahawa sebagai rakyat, Yusof Rauta ada hak untuk meneruskan kes dia walau apa pun dinyatakan ianya bermotif politik dan sebagainya, tapi dia menyatakan dia nak hadir ke mahkamah untuk beri keterangan. Walau bagaimanapun, kita akur dan hormati keputusan mahkamah. Apa yang kita akan lakukan lepas ni, saya rasa fokus utama kita, keluarga Yusof Rauta dan mungkin ramai yang mengenali Yusof Rauta, fokus utama adalah 12 Jun, Khamis ini, keputusan di akhir kes pendakwaan bagi pertuduhan mengira dadah dan juga menyimpan atau memiliki senjata tiruan. Itu kita fokuskan dulu. Apa yang kita akan lakukan untuk permohonan ini, kita ada beberapa perkara yang kita boleh lakukan. Antara lainnya mungkin kita nak merayu kalau kita tak puas hati, tapi saya belum dapat hubungi Yusof Rauta. Saya belum lagi dapat bercakap dengan keluarga Yusof Rauta. Kita tunggu dan lihat perkembangannya. Tapi ingat, di Malaysia ini 12 Jun 2025, tarikh yang amat penting untuk kita semua. Terima kasih. Nama Anwar Ibrahim dah lama disebut dalam saman sivil oleh Yusof Rauta sejak 2019. Tapi sampai hari ini, kes masih lagi belum masuk ke perbicaraan penuh. Masih bermain dalam fasa-fasa teknikal. Masih belum ke muka penghakiman yang sebenar. Kalau anda yakin anda berada di pihak yang benar, wahai Perdana Menteri, teruskanlah perbicaraan ini. Biarlah mahkamah yang tentukan. Rakyat nak tahu, rakyat berhak tahu siapa sebenarnya Perdana Menteri Malaysia. Beberapa kali perbicaraan ditangguh. Terbaru, mahkamah masih lagi belum sentuh pun bab merit kes. Masih terperangkap dengan permohonan interim stay. Masih berlegal lagi pada isu-isu teknikal.
Kononnya kerana kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kononnya nak rujuk perkara ini kepada Mahkamah Persekutuan dulu. Jika benar anda tidak bersalah, wahai Perdana Menteri, hadaplah proses perbicaraan di mahkamah. Serahkan kepada hakim untuk membuat keputusan yang adil. Jangan biarkan rakyat terus terumbang-ambing dalam andaian spekulasi dan kekecewaan. Bersihkan nama anda daripada segala kontroversi melalui keputusan mahkamah, bukan melalui jalan tangguh. Permohonan interim stay ni hanya menambahkan lagi kekeliruan dan mencetuskan lebih banyak spekulasi. Sebelum ini, permohonan imuniti juga telah menimbulkan persoalan dalam kalangan rakyat. Hentikan semua keraguan dengan keberanian berdepan dengan kebenaran. Dalam negara yang mengangkat prinsip reformasi dan ketulusan, kes ini sepatutnya menjadi medan untuk membuktikan integriti, bukan menjadi pentas untuk lari daripada penghakiman. Jadi hari ini kita minta satu je. Hentikan penangguhan ini. Rakyat sedang menilai dan sejarah sedang dicatat. Okey guys, sampai di sini sahaja ulasan saya. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Jangan lupa guys, like tanda setuju, komen kalau anda ada pandangan, share kalau rasa video ini sangat-sangat bermanfaat. Dan yang paling penting adalah subscribe untuk terus cakna isu semasa politik negara kita. Jumpa lagi di video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum dan jaga diri anda baik-baik.